Selamat sejahtera semua, saya dari pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara menukar bilik dan jenis bilik untuk tetamu yang sedang menginap. Untuk menukar bilik, mula-mula pergi ke rak bilik. Kemudian pilih satu bilik yang anda ingin menukar bilik dan jenis biliknya. Sebagai contoh, saya akan menukar tetamu dari bilik 110 ke double room 208. Selepas memasuki halaman bilik, tekan butang sunting. Kemudian tukar bilik 110 ke bilik 208. Seterusnya tekan butang nyahkut kad untuk mengeluarkan kad kunci. Jika tiada ralat, tekan butang selesai. Di sini anda dapat melihat bahawa bilik itu telah berjaya ditukar kepada bilik 208. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara menukar bilik dan jenis bilik untuk tetamu yang sedang menginap.